Hai, welcome to AN Chio Channel. Sila tekan button like dan subscribe. Selamat menonton. Okay, hai korang. Hari ni aku nak unboxing lagi 2 box Blockcase Transformers. Satu DV02, sebab aku memang teringin sangat nak Brilliant Soundwave ni. Kalau tak dapat Brilliant Soundwave ni, mungkin Ultra Magnus bagi aku dah okey. Lepas tu satu lagi GV08. GV08 ni dia size dia besar sikit. Yang ni aku teracun daripada kawan aku. And aku ada tengok YouTuber yang dah review ni lah. Memang bagi aku mantap juga. Okay, so sebelum kita mulakan kita punya sesi unboxing and review ni, jangan lupa tekan like dan subscribe, okay? Okay, so kita mulakan dengan DV02 dulu lah. Aku ada dapat tips tau daripada kawan aku. Kalau kita nak pilih Blockcase ni, kita kena shake dia, kita kena kocak. Tapi masalahnya sebab aku ni masih baru dalam dunia Blockcase ni, aku kocak pun tak ada beza. Cuma ada certain box yang aku kocak, aku rasa macam aku boleh rasa dia macam ada part yang keras and besar sikit lah. So yang ni aku tak tahu apa dia. Part dia pun bagi aku nak kata banyak tak juga, tapi ada bunyi macam halus-halus tu kan. Yang ni dah nampak lah aku memang beli kat KKV. Yang ni pula aku beli dekat Mr. Toy. So kalau korang dapatkan boleh lah cari kat sana. Okay, jom kita buka. Bismillah. Okay, agak-agak siapa kita dapat. Bapak yang ni kot yang aku rasa macam benda besar tadi. Silika gel dia sikit punya besar lah. Okay, siapa kita dapat? Ironhide. SG Ironhide. SG Ironhide. Yang mana? Oh, yang ni dekat dengan Bumblebee Vehicle. Okey lah, boleh lah. So macam biasa dia akan bagi manual book. Okay, so dah jadi kita punya SG Ironhide. Dia yang buat aku rasa mula minat dengan Blockcase ni, sebab bagi aku, ya, nampak dia ada detail dia ni. Nampak menarik dekat detail dia. Lepas tu bila korang pasang dia, dia ada satu feel yang macam kau rasa puas lah kau pasang benda ni. Memang kau rasa puas lah. Ni baru yang kecil, aku tak try pasang yang DV lagi. So macam biasa, kepala boleh pusing 360 degree. Tangan pun yang ni boleh buka habis ada. Macam Inferno dia tersangkut sikit sebab dia punya shield bahu tu tinggi. Macam ni dia boleh buka tinggi lah. Lepas tu boleh pusing 360. Tangan kanan pun boleh straight. Kaki macam biasa tak ada halangan, boleh split lah. Mantap juga warna dia. Dalam gambar tak ada lah macam menarik sangat. Okay, kita bagi dia berdiri kat sini dulu. Adjust sikit, bagi dia duduk depan Ace. Okay, now first time untuk aku buka GV08. Sebenarnya bukan GV08 je lah, semua bawa GV bagi aku first time lah. Aku tak pernah buka lagi pun. Yelah, newbie Blockcase lah, maklum lah.
Okay, jom kita tengok dulu. Bapak besar. Siapa weh? Dia dekat dia? Tak ada. Okay, aku rasa kad dia duduk dalam ni lah. Dia. Sebab dalam box ni dah kosong kad dalam ni ke lah? Yes, kad dalam ni. So, agak-agak korang siapa? Dalam 10 karakter ni, korang rasa siapa? Korang rasa berapa apa? Okay, jom. 1 2 3. Wih, Sharp. Macam mana nak sebut nama dia ni? Sharpnel. Okay lah, nice juga lah. So kat sini dia punya menu book dia. Cara pemasangan aku rasa lebih kurang sama, cuma mungkin banyak sikit lah sebab dia ni kan, dia besar sikit. So aku letak je lah sini, kalau apa-apa aku boleh rujuk kan. So dalam ni kita dapat ni aku kata kita dapat tangan ni. Kita dapat satu tangan yang macam ni, yang buka. Satu tangan untuk yang dia pegang weapon lah. So dengan tangan yang macam ni, korang boleh lah gayakan dia banyak sikit kan. Yang ni silika gel dia kecil pula. Tengok warna dia. Senapang dia. Lawa juga apa warna purple dia. Besar kecil. Aku risau dengan cara buka takut dia punya barang-barang hilang. Dah besar. Tapi banyak kan. Dia banyak lapat dia. Ada lagi. Ada lagi. Ingat dah habis. Ada benda kecil pula dalam ni. Okay, habis lah. Berapa pieces ni weh? Apa yang banyak sangat ni? Natang apa? Dia ada kumbang Aku baru perasan dia ada haiwan peliharaan. Apa kata kita pasang yang ni tu? So yang ni bahagian dia, yang ni part dia ni. Ni part kepala dia. Yang ni ke? Macam ni ke? Macam itu? Tak lah. Yang ni lah. Yang ni lah. Aduh, malu dia ni. So yang mana pula dia punya part ni? Kalau ikut tunjukkan ni, macam part yang ni. Gitu. Yang ni kot. Bukan lah. Yang ni lah. Ya Allah, mata. Mana tanduk dia tadi? Ni dia punya tanduk dia. Ni kumbang ni. Kumbang tanduk. Dia boleh tembak. Kumbang saja dah sama besar dengan yang Galaxy punya ni. Okay, dah siap kita punya sharpener. Baik lah detail dia. Aku rasa mungkin sebab ni ramai yang suka dengan Blockkeys. Sebab satu ni dia punya sayap ni, aku rasa dia jet lah. Tangan dia ni sebenarnya ada shield ni. Boleh gerak. Shield bahu boleh gerak. Ni bahu dia ni, dia boleh angkat ni. Dia turun, dia boleh angkat. Sama lah belah ni pun. Dia turun, boleh angkat.
pun boleh gerak juga shield sini. Yang ni tangan ni aku pakai yang open. Yang ni tangan sebab aku nak pegang weapon lah. Oh lembut dia punya gerak. Tengok siku dia boleh lipat banyak ni. Lebih kurang 90 ke 90 ke ni mungkin 100 degree kot dia punya ni. Dia boleh lipat. Lama cabut pasang balik. Tak apa, jangan risau. Blockcase ni dia memang mudah buka pasang. Kaki dia basah. Ni boleh gerak selesa lah sebab dia ball joint kan. So blockcase ni memang bagi aku, kalau korang beli, dia berbaloi lah sebab korang boleh dapat action figure yang banyak pergerakan dengan harga yang bagi aku terjangkau lah harga dia. Lutut boleh lipat apa. Lepas tu untuk version ni DV08 ni, kalau korang pasal dia ada joint ni kan, kaki ni dia boleh pusing tau. Kita boleh pusing paha dia. Dia bukan kaki ni yang pusing, dia paha dia yang pusing. Paha dia yang pusing. Boy, memang aku cakap betul-betul baloi lah kalau ambil. Kalau korang beli blockcase kan, memang aku rasa tak rugi lah. Kepala boleh angguk-angguk. Dia boleh ni lah, kalau korang pasal nak dia boleh angguk. Lepas tu dia macam boleh ke depan ke belakang. Tengok muka dia. Betul-betul watak Decepticon lah. Kumbang dia ni aku tak tahan ni. Boleh. Aku rasa smart juga lah kumbang dia ni. Peng. Boleh tembak-tembak. Yang aku tak faham kan, ini join apa? Kenapa ada lebih join? Ni join apa? Kalau korang yang dah lama main blockcase kan, boleh beritahu aku tak, ni join apa sebenarnya? Aku mencari juga tadi, mana tak join dia, tapi aku tak jumpa lah. Pinggang macam biasa lah, jangan tanya lah. Blockcase kot 360 lah, tapi yang ni nampak dia boleh menari sikit. Dia boleh menari sikit. Lepas tu detail dekat dia punya bag ni, dia belakang bahagian belakang badan dia, bukan bag yang bag galas tu, bag masa lah, bahagian bag dia. Detail dia semua detail ni. Dia gerigi ni memang boy ni ada detail dia punya ni dia punya macam panel dia. Aku rasa Sharkner ni jet kalau tak silap aku lah. Aku pun dah lama tak tengok Transformers. So hari ni tak nampak pula. Sampai suruh tinggi sangat. Okay, so hari ni Inferno dah tambah 2 kawan. So sampai sini je video kita. Jumpa di video akan datang. Terima kasih menonton. Jangan lupa untuk like, comment and share. Okay, bye.